Okey tak suara saya sekarang? Handphone saya ni panas sikit lah geng. Bateri dah nak habis. Bateri dah nak habis geng. Apa dah jadi? Handphone saya panas tadi. Tunggu jap berapa saat. Panaskan badan sikit. Oh, flip camera, sorry. Okay, thank you ingatkan. Okay, jom sambung. Saya tengah panas badan tadi. Okay, so saya patah balik ni tadi. Saya tanya kat kawan-kawan saya. Saya tanya kat korang. Okay, negatif 1/2C. Nampak tak negatif ni dekat tengah-tengah? Okay, so depan dia nombor ni ialah 1. Okay, depan ni ialah 1 Depan ni ialah 1. Dengki sebab tu live. Itulah. Kita nak belajar ni dah susah. Tengah semangat. Time tu lah terpadam pula kan. Tu pun dah 200 orang dah sambung scroll. Tinggal 100 je kat sini. Okay, depan ni 1. Betul tak? Depan ni 1. So, tengok dekat sini. Okay, negatif 1 saya buat macam ni. Negatif 1 darab kurungan 1/2C. So, 1 ni dia sebenarnya ialah negatif 1/1. Betul? Negatif 1/1. Darabkan dengan 1/2C. Okay, so dia akan dapat sama dengan negatif 1/2C. Okay? Ini kalau saya terangkan. Kalau nak hafal, negatif ni sebenarnya dia dekat atas saja. Negatif ni sebenarnya kat atas je. Okay? Bukan kedua-dua sekali. Macam awak cakap jawapan A ni. Sebab negatif 1, cuba awak buat. Contoh, saya ada negatif 1 darab 1/2. Negatif 1 darab 1/2. Kalau awak buat negatif 1/-2, cuba awak tekan ni, jawapan ni. Okey, tekan kalkulator negatif 1 darab 1/2. Dapat berapa? Dapat negatif 1/2. Okey, tadi awak kata jawapan awak yang ini. Cuba tekan kalkulator. Negatif 1/-2 dapat berapa? Negatif 1/-2 dapat berapa? Dapat positif 1, positif 2. Betul tak, geng? 1/2. Jadi jawapan dia bukan A yang korang cakap ni. Jawapan dia ialah B. Okey, negatif tu dekat atas. Boleh tak? Boleh tak, geng? Okey, boleh So, negatif tu dia kat atas. Okey, jadi, so, saya dah settlekan ni 4 darab ni darab ni. So, yang ini pula. Yang ini negatif 1/2C nak darabkan dengan 5B. Okey. So, saya dah tahu negatif ni dia kat atas. Okey, saya taruh teruslah ke atas negatif. Negatif 1/2C darabkan dengan 5B/1. Darabkan dengan 5B/1. Okey. So, dapat berapa, geng? Dapat berapa? Negatif 1 darab 5B akan dapat negatif 5B. 2C darab 1 akan dapat 2C. Betul. Negatif 5B darab 2C. So, saya tulislah negatif 5B darab 2C. Ingat negatif ni dia dekat atas saja. Jangan nak taruh negatif kat atas, negatif dekat bawah. Okay, negatif 5B. Betul. Okay, so saya padam yang tu. Situ dah settle. Lagi satu je nak kena darab. Negatif 1/2C darab 1/2C. Okay, negatif 1/2C darab 1/2C. Okay, dapat berapa? Ini dah senang dah. Negatif 1 darab 1 dapat negatif 1. 2C darab 2C dapat berapa, geng? Saya nak buka mata, tahu-tahu dah jawapan betul. Saya nak nampak mata saya ni nampak jawapan pertama betul. 1, 2, 3. Okey, 4C kuasa 2. Sejuk hati saya. 4C kuasa 2. Dapatlah negatif 1 4C kuasa 2. Okey. Settle, gang. Sebab tu tadi saya tak bahagi yang ni sepatutnya dapat 4/2 tadi kan. Saya tak bahagi awal-awal tadi. Sebab nampak ni ada pecahan ni. 4/2, 4/2. Saya boleh tolakkan ni, gang. Sebab penyebut dia sama. Siapa yang masuk dari awal, saya dah terangkan dah pecahan ni. Saya dah terangkan kalau penyebut sama, kita boleh tolakkan. Betul tak? Betul tak, geng? Betul kan? 20B kuasa 2 tambah 4B tolak 5B berapa? 4B tolak 5B, bawah tu ialah 2C. Okey, tolak 1/4C kuasa 2. Boleh? Okey, betul. So, 4B tolak 5B dapat berapa? Dapat negatif B per 2C.
20, B kuasa 2, tolak 1/4 C kuasa 2. Okey, boleh? Boleh tak? Okey. Boleh So, saya nak cabar korang Yang ni dah penat geng. Susah yang ni. Okey, kita buat yang lain pula Kita cari yang lain. Boleh tak? Kita cari subtopik yang terakhir before kita end live. Dah penat juga ni sebenarnya. Okay, next lain-lain. Okay, terima kasih sebab follow saya. Okay, saya nak bagi yang ayat-ayat ni. Mana yang ayat-ayat? Okay, yang ni. Okay, yang ni saya tahu ramai juga tak dapat. Ramai juga tak dapat buat. Walaupun form 5, dia tak tahu nak buat macam mana. Okay, sekarang ni saya nak bentukkan rumus ataupun bentukkan ungkapan algebra. Okay, tolak 9 daripada Y. Tolak 9 daripada Y. Y tolak 9 ke 9 tolak Y? Ni A, yang ini B. Mana satu? Tolak 9 daripada Y. A ke B? A. Okay. A. Y tolak 9. A. B. 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 Okay. So, kalau awak nampak algebra ni, mungkin awak pening sebab dia algebra kan. Cara saya ajar macam mana Y ni, awak tutup dulu, awak bayangkan nombor-nombor lain. Awak bayangkan sebab awak dah biasa dengan nombor kan. Jadi awak biasa bayangkan nombor lain. Contoh, awak bayangkan nombor 15. Tolak Y daripada 15. Tolak Y daripada 15. Subtract 9 from 15. Macam mana awak buat? 15 tolak 9 ke 9 tolak 15? Awak akan buat 15 tolak 9, betul? 15 daripada 9. So, 15 tolak 9. So, 15 ni tadi apa? Y. So, gantilah Y. Okay, Y tolak 9. Awak bayangkan macam tu. Awak bayangkan je dia punya huruf ni macam nombor juga. Sama je. Y tolak, betul, 15 tolak 9. Okay, yang ini mudah. Nombor 2. Okay. Ni soalan dalam buku teks ni. Jumlah orang untuk X kemah jika setiap kemah boleh memuatkan 4 orang. Jumlah orang, kita nak buat formula ni. Jumlah orang, nak cari jumlah orang untuk X kemah jika satu kemah boleh muat 4 orang. Boleh muat 4 orang. Dia minta cari formula jumlah orang. Berapa jadi dia? Awak untuk soalan algebra waktu awak SPM ni, yang mudah-mudah kadang-kadang dia bagi dalam bentuk ayat juga. So awak kena faham. Siapa tak faham tekan 2. Kita nak buat formula jumlah orang. Okey, jumlah orang. Jadi kita ada X kemah, satu kemah 4 orang. X kemah, satu kemah 4 orang. Sama je cara dia. X ni awak bayangkan macam nombor. X ni awak bayangkan macam nombor. Sebab awak nak bayangkan apa operasi yang tengah terjadi sekarang ni. So awak bayangkan X ni, saya gantikan X ni, saya tutup X, awak gantikan 10. Okey. So, sekejap saya punya device semua dah start panas ni, nanti dia lagging. Okey. Baru okey sikit. So, yang ni saya gantikan 10 tadi, 10. Okey. Berapa jumlah orang? Satu kemah 4 orang. Berapa jumlah orang kalau ada 10 kemah? Apa operasi awak guna? Satu kemah 4 orang. Okey. 10 kemah berapa orang? Awak akan buat apa? Darab. Awak akan buat apa? Satu kemah 4 orang. 10 kemah darabkan dengan 4 orang. 10 kemah darab 4 orang berapa? 40 orang total dia. Jumlah orang. Sama juga macam ni. Kita buang 10 ni balik. Kita ambil huruf X. Okey, letak X. So, dia punya operasi apa? X darab 4. So, jumlah orang ialah X darab 4. Dapat 4X. Settle kan? Senang ke susah sebenarnya? Senang kan? Betul tak senang? Ke saya seorang je yang shock sendiri kat sini? Senang kan? Malia ni dah tahu dah. Okay? Senang. Okay. Yang beritahu senang tu saya nak awak jawab ni pula. Okey. Yang ni baca baik-baik Puan Nio membeli M kilogram ikan siakap yang berharga P sekilogram. Okey. M kilo ikan siakap. Harga RM
P sekilo. Okey. Dan N kilo ikan cencaru. N kilo ikan cencaru. Berapa harga dia? RMQ sekilo. RMQ sekilo. Okey. Berapakah jumlah bayaran? Okey. Berapakah jumlah bayaran? Yang cakap senang tadi boleh buat tak ni? Yang cakap senang tadi boleh buat tak ni? Berapakah jumlah bayaran? Kita nak buat formula untuk jumlah bayaran. So sama juga awak bayangkan, awak tukar M, tukar P, tukar N, tukar Q ni dengan nombor. Okey? Kita nak cari jumlah bayaran ni. Okey, so M ni saya tukar, contoh M saya tukar 5, P saya tukar 6, N saya tukar 7, Q saya tukar 8. So saya tukar M 5, P 6, N 7, Q 8. Okey. Okey, so sekilo RM6. Sekilo RM6. 5 kilo berapa ringgit? Apa operasi dia, geng? Tambah, tolak, darab, bahagi. Beritahu saya. Sekilo RM6. Berapa 5 kilo? Apa operasi dia? Berapa ringgit untuk 5 kilo? Darab. Betul, darab. So 1 kilo RM6. 5 kilo darabkan dengan 6. So 5 darab 6 dapat 30. Okey, 5 darab 6 contoh. Sama juga macam ni. 7 kilo, sekilo harga RM8. So saya darabkan. So barulah nampak. Oh, rupanya dia guna operasi darab je. Jadi saya ganti balik dengan huruf tadi. MP 7Q. 7 pula. NQ. Okey, so M darabkan saja dengan P. MP. Ini total dia kena bayar untuk ikan pertama ni. Ikan apa? Ikan siakap. Kedua, N. Ikan cencaru. N darab Q. NQ. Okey, ini harga dia bayar untuk ikan cencaru. Dia minta jumlah bayaran. So apa saya kena buat dengan dua ni? Dia minta jumlah bayaran. So saya bayar untuk ikan siakap yang ini. Saya bayar untuk ikan cencaru yang ini. Apa saya kena buat? Tambah. Betul, saya kena tambahkan dia. Contoh ni saya dapat RM30, ni dapat RM50. Saya buat apa? Saya tambahkan dia. So MP tambah NQ, okey? Settle. Okey, settle. Okey. Next, last yang ni dia complicated sikit nak terangkan. Banyaklah, panjang sangatlah dia punya ni. Tak suka tengok panjang-panjang. Ini contoh soalan SPM Boleh tak saya bagi? Aduh, penat nak baca soalan. Okey, yang ni lah. Saya dah penat nak baca soalan. Awak bacakan lah, saya tolong jawabkan, boleh? Tak. Okey lah. Saya habis lah. Saya dah habis tenaga lah, geng. Okey, jangan lupa follow saya. Saya buat kelas secara percuma je kat live ni. Dan jangan lupa join grup Rumah Biru saya. Nak join tekan nombor 123. Nak tengok balik yang tadi. Subhanallah. Nak tengok balik yang tadi. Nak join grup Rumah Biru tekan 123. Bukan tekan kat sini. Dekat mesej Tengok yang tadi kemah. Esok kita jumpa. Esok kita jumpa last minute math sprint Yang SPM tapi algebra ni masih lemah. Esok kelas pertama algebra. Masih buka lagi Jadi bila dah mantap algebra ni barulah saya boleh ajar bab lain. Baru saya boleh belajar bab lain. Ini yang tadi tu boleh ambil gambar. Saya ingat sikit. Esok bukan kelas percuma, geng. Esok kelas bayar. Saya nak fokus kepada student-student yang masuk semua. Dekat 50 orang, 50 lebih dah masuk. Saya dah tengok markah dia semua bawah 40. Jadi saya akan susun cara macam mana nak ajar, nak boost secara paling cepat sekali nak dapat A. Saya akan tunjukkan jalan untuk dapat A. Okay, tapi yang penting awak kena ikut lah. Tak payah malu, try je. Nanti SPM insyaAllah. Result awak tu dah boleh post saya rasa 10 JJ. Sampai nak masuk uni guna modal tu je. Modal result SPM. Okay. Harga 55 awak dapat 10 jam 30 minit. Dalam grup Rumah Biru saya ada beritahu lah saya punya detail. Okay. Saya dah beritahu detail saya. Dekat pin post pun saya ada bagi detail. Okay, boleh. Bateri saya pun dah nak habis ni. Ada apa-apa lagi nak tanya? Algebra ada 5 buku.
Kalau markah atas 40, markah atas 40, tengok je trial yang saya ajar. Okay, tengok je trial yang saya ajar. Yang dekat apa? Dekat grup Rumah Biru. Saya kan dah buat recording. Jadi korang boleh study sendiri. Yang atas 40 tu, yang bawah 40 ni mungkin tak tahu nak start dari mana. Biasa yang bawah 40 ni, contohnya kan, dia dah nak semangat study ni dah susah kan. Contoh satu hari tu, dalam 100 hari, satu hari dia semangat nak study. Bila semangat je nak study, tiba-tiba tak tahu nak study dari mana. Dah buka dah buku, tengok-tengok soalan, ni tak tahu siap. Tengok je soalan ni, bab apa tu ni tak pernah nampak. Jadi dia dah buang masa nak cari ini bab apa, ini bab apa. Padahal study tak study lagi. Nak kena cari bahan semua apa. Ada tak macam tu? Lalas awak study 2 jam, awak set 2 jam nak study, 1 jam setengah tu cari bahan je. Okay, nak masuk grup Rumah Biru, tekan 1, 2, 3 kat saya. Okay, insurans kena tengok formula baru boleh buat. Okay Putri, nanti saya ajar cara yang awak tak payah tengok formula dah. Okay, LMMS 1, 2, 3. Bukan tekan kat sini kan, 1, 2, 3 tekan dekat tekan dekat Message saya, okay. Okay, bye bye. Saya dah habis perkataan dah ni nak cakap. Nak simpan tenaga untuk esok. Dah tekan, kenapa tak boleh masuk? Sabarlah, saya tengah live. Sekejap lagi saya reply. Okay, sekejap lagi saya reply. Okay. Pergi tidur, nampak penat betul. Nampak rambut pun dah cacak-cacak ni. Jangan lupa follow tau. Terima kasih yang follow.